masalah rokok hok dok susah-susah lagi. Ada Ustaz. Ha? Rokok satu lagi dia kata, apa hukum saya gendong puang tapi tak sentuh. Jauh-jauh lah. Dan saya tak rasa apa-apa pun. Ni baru soalan. Lewat sangat mari soalan gini. Masalah rokok ni, ya baik kita nak sentuh sikit. Sekarang kita tengok dalam blog, dalam website, dalam apa banyak duk ulang masalah rokok ni. Nampak tak? Sebenarnya satu agenda yang sebenarnya. Benda ni bukan kita sokong rokok tidak, tapi dia ada agenda, iaitu nak menutup tentang arak yang berleluasa dalam negara. Nah, kita nampak kok tu. Arak yang sangat berleluasa dalam negara. Sabang sini tak ada arak. Kelantan Terengganu je, kalau di 7-Eleven tak ada arak. Kelantan Terengganu tak ada. Negeri lain ada. Tu baru kedai untuk budak-budak, beli budak-budak sekolah nak. Belum masuk di skor arak sama. Jadi yang arak ni, liquor, whisky, brandy, Johnny Walker, Johnny Quango ni orang-orang jenis-jenis lapis atasan. Batu dia orang letak sama, dadah rokok, dadah najis. Padahal kita ngaji kitab fiqh, dadah tak najis. Tu imam rokok jatuh berdebok sekilo ganja. Tak batal semayang. Tak? Dalam kocek tu bila ni 50 util pergi kuda, tak batal lagi. Tapi kenapa arak tak ubuh tepi-tepi jalan? Arak itu haram, arak itu najis. Pasal hak tukang bubuh tu dia tukang minum juga, takkan dia nak bubuh. Waktu perjudian hak dia serang-serangnya hak madalah kapung. Mari lai robah pulih kita. Dah hak kasino tu hak dia main dak. Nampak tak? Jadi jangan, bukan kita nak sokong, tapi kena jangan lupa yang haram dengan ijma' ulama iaitu arak. Nampak tak? Sehingga Brunei lama dah tak benar arak. Melainkan 2 tank saja pelacung boleh masuk dalam negara dia. Kita masih hadir lagi dalam kapal terbang. Dan pramugari boleh sebut seorang-seorang nama menteri yang minum arak dalam kapal terbang dan seumpamanya. Cuma balik pada hal rokok ni, hak orang awam ramai. Hak paling kuat sekali pandangan ialah haram. Walaupun ada yang mengatakan makruh, tapi cenderung pada pendapat hak paling ramai sekarang hukumnya adalah haram. Walau bagaimanapun jangan sampai balah kerana masih lagi belum berlaku ijma'. Bagi yang tak boleh nak tinggal, tolong slow. Sebab nak tinggal payah. Nak tolong slow. Kalau hak 15 batang sehari, biarlah 5 batang sehari. Hak 5 batang sehari, sebatang sehari sudahlah. Payah jenis nak kerak gitu. Dia slow and steady. Soalan terakhir dia